Pada 24 Mac 1668, Ratu Portugal, Maria Francisca dari Savoy, telah bercerai dengan suaminya, Raja Afonso yang ke-6. Hanya 9 hari kemudian, dia berkahwin dengan adik lelaki suaminya, Dom Pedro, lelaki yang baru saja menggulingkan raja dalam rampasan kuasa di istana. Ia merupakan salah satu skandal diraja yang paling mengejutkan pada abad ke-17. Tetapi, siapakah wanita yang menjadi Ratu Portugal 2 kali sebagai isteri kepada 2 raja yang berbeza? Wanita yang telah menjadi Ratu Portugal pada 2 kesempatan berbeza itu dilahirkan sebagai Mary Françoise Elizabeth di Paris pada 21 Jun 1646. Dia adalah anak perempuan kedua yang masih hidup kepada Charles Amadeus dari Savoy, Duc Nemours, dan Elizabeth de Bourbon-Vendôme, cucu perempuan Raja Henry yang keempat dari Prancis. Daripada 5 anak mereka, hanya 2 yang mencapai usia dewasa. Mary Françoise sendiri, yang kemudiannya dikenali sebagai Maria Francisca, dan kakaknya Mary Jane Baptiste. Pada tahun 1652, ketika Maria Francisca masih seorang kanak-kanak, tragedi menimpa keluarganya. Ayahnya terlibat dalam pertikaian sengit dengan abang iparnya, François de Vendôme, Duc Beaufort, mengenai Kadipaten Châtillon. Pertengkaran itu memuncak dalam satu duel di pasar kuda di Paris pada 30 Julai 1652, di mana Charles Amadeus terbunuh pada usia hanya 28 tahun. Kematian ayahnya menyebabkan Maria kehilangan bapa dan sangat mengubah perjalanan hidupnya pada usia muda. Selepas kematian suaminya, Maria memilih untuk bersara ke biara Fontevraud. Maria dan kakaknya menghabiskan sebahagian besar zaman kanak-kanak mereka di sana, di mana dia dibesarkan oleh para biarawati. Walaupun dibesarkan secara sederhana, Maria menerima pendidikan yang baik di sini. Dan dia menulis puisi pada masa dewasanya. Dan adik-beradik itu kekal penting dari segi politik sebagai anak-anak perempuan mendiang Duc Nemours. Akhirnya, ibu mereka memutuskan untuk meninggalkan biara itu, dan keluarga mereka kembali ke Paris. Di sana, cabaran baru menanti mereka. Tanpa waris lelaki langsung dalam wangsa Nemours, persoalan tentang siapa Maria dan adik perempuannya akan berkahwin menjadi lebih daripada sekadar urusan keluarga. Ia menjadi satu rebutan politik yang akan membentuk masa depan mereka dan menarik perhatian istana-istana paling berkuasa di Eropah. Ibu Maria bertekad untuk mengahwinkan sekurang-kurangnya salah seorang anak perempuannya ke dalam golongan bangsawan tertinggi Savoy, sebuah kadipaten yang terletak di sempadan antara Prancis dan Itali moden. Adik-beradik perempuan itu pergi ke sana pada tahun 1659, tetapi rundingan Duke Charles Emmanuel yang kedua tidak menunjukkan sebarang kemajuan. Dan akhirnya beliau berkahwin dengan sepupu Raja Louis yang ke-14 dari Prancis 4 tahun kemudian. Kakak Maria telah pun berkahwin pada masa itu setelah jodoh diaturkan dengan Charles, Duke of Lorraine, bangsawan terbesar di kawasan sepanjang sempadan Prancis dan Jerman moden. Menariknya, Duke of Lorraine tidak lama kemudian enggan mengiktiraf perkahwinan itu, dan ia dibatalkan dengan segera. Namun, rancangan selari untuk mengahwinkan Maria dengan Charles Henry, Duke of Audemont, juga tidak berhasil. Pada tahun 1664, Ibu Maria meninggal dunia pada usia 49 tahun. Selepas itu tanggungjawab untuk merundingkan perkahwinan yang berpotensi jatuh kepada bapa saudara datuk atau neneknya, César d'Estrées, Uskup Laon dan bakal kardinal. Tidak lama kemudian, beliau menarik minat istana Portugis di mana rajanya sejak tahun 1656, Afonso yang ke-6, yang hanya 3 tahun lebih tua daripada Maria, masih belum berkahwin. Namun bagi pihak Portugis, Maria Francisca bukanlah pilihan utama mereka. Marquis de Sade telah dihantar lebih awal untuk merundingkan perkahwinan dengan Mademoiselle de Montpensier, sepupu Louis yang ke-14. Namun beliau menolak. Hanya selepas itu, selepas perbincangan lanjut sekitar pertengahan tahun 1660-an, barulah Maria dipilih untuk menjadi bakal isteri Afonso yang ke-6. Perjanjian perkahwinan Maria telah ditandatangani di Paris pada 24 Februari tahun 1666. Syarat-syaratnya sangat memihak kepada Maria. Maria akan menyediakan dowry sebanyak 600,000 escudos yang sengaja ditetapkan tinggi untuk menunjukkan keistimewaan wangsa Nemours dan Vendôme berbanding dengan mahkota Portugal. Tetapi dowry ini boleh dikembalikan sekiranya perkahwinan berakhir, dan Maria dijanjikan pelbagai tanah luas di Portugal untuk kegunaannya sebagai balasan kepada wang hantaran tersebut.
Tanah-tanah ini akan diwarisi selepas kematian ibu mertuanya, Dona Luisa de Guzmão. Sementara itu, beliau akan menerima elaun tahunan daripada kerajaan Portugal untuk menampung perbelanjaan rumah tangganya di Lisbon. Setelah persetujuan dicapai, majlis perkahwinan secara proksi telah diadakan di La Rochelle pada 27 Jun 1666. Maria kemudian berlayar ke Portugal. Tiba di Junqueira pada 9 Ogos 1666. Beliau disambut oleh Count Castelo Melor dan diiringi ke Istana Alcantara, di mana Raja Afonso ke-6 dan Istana Diraja menantikan beliau. Pasangan itu telah berkahwin pada hari yang sama di Gereja Biara Flemish di bandar tersebut. Maria berumur 20 tahun, manakala Afonso berumur 23 tahun. Catatan kontemporari memuji kecantikan ratu muda itu. Tetapi menurut beberapa sumber, Raja secara tiba-tiba meninggalkan pengantin perempuannya semasa jamuan perkahwinan. Satu petanda buruk bahawa perkahwinan diraja ini bermasalah sejak dari awal lagi. Maria baru saja tiba di Portugal sebelum dia sedar bahawa dia telah melangkah ke dalam dunia yang sama sekali berbeza daripada kehidupan yang ditinggalkannya di Perancis. Tetapi kejutan terbesar bukanlah negara itu sendiri. Ia adalah lelaki yang baru saja dikahwininya. Di sebalik mahkota itu, terdapat sebuah kerajaan yang sudah pun mula terjerumus ke dalam kekacauan politik, dengan puak-puak yang bertelagah untuk merebut kuasa di sekeliling seorang raja yang ramai percaya tidak mampu memerintah. Afonso yang ke-6 telah mengalami kecacatan fizikal akibat penyakit serius semasa kecil. Dan orang sezaman sering menggambarkannya sebagai seorang yang impulsif, mudah berubah-ubah dan tidak sesuai untuk menaiki tahta. Walaupun selepas beliau mencapai usia dewasa, ibunya telah memerintah sebagai pemangku raja selama bertahun-tahun kerana ramai yang meragui keupayaannya untuk memerintah. Selain masalah kesihatannya yang lemah, beberapa catatan mendakwa beliau lebih suka berkawan dengan golongan kasar, menghabiskan hari-harinya bermain permainan kasar dan malamnya berkeliaran di jalan-jalan Lisbon, minum arak dengan banyak dan menakut-nakutkan penduduk bandar itu. Bukan itu sahaja, malah beliau mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang raja. Ini menjadi masalah besar kerana Portugal sedang merosot sebagai sebuah negara dan Belanda pula menggantikan Portugal sebagai kuasa penjajah di banyak kawasan di Asia dan Afrika. Disebabkan perkara ini, apabila Maria tiba di kerajaan tersebut, satu puak telah pun muncul yang menentang orang kesayangan istana yang sangat berkuasa, Count Castelo Melor, yang mempunyai pengaruh besar ke atas Afonso. Puak yang menentang ini mula berkumpul di sekeliling adik raja sendiri, Pedro. Maria tidak lama kemudian terperangkap dalam perancangan licik ini. Merekalah yang telah mendesak perkahwinan dengan Perancis sebagai bantahan terhadap pilihan Castelo Melor yang lebih suka pakatan kuat dengan England. Intrik di istana menjadi lebih rumit apabila permaisuri yang pada mulanya berbaik dengan Castelo Melor ingin menghadiri majlis negara seperti yang pernah dilakukan oleh ibu mertuanya sebelum ini. Apabila Count menentang, beliau mula bersekutu dengan puak lawan yang sedang membina kekuatan di sekeliling Pedro. Namun begitu, politik mungkin bukan satu-satunya perkara yang mendekatkan mereka. Catatan kemudian mendakwa bahawa apabila perkahwinan Maria dengan Afonso mula retak, dia jatuh cinta kepada adik lelaki Afonso, Pedro. Perbezaan antara kedua-dua beradik itu sangat ketara. Pedro tampan, berkarisma dan berkebolehan, manakala Afonso pula mempunyai kekurangan fizikal dan terhad dari segi intelek. Tetapi sama ada kisah-kisah ini benar atau telah dibesar-besarkan, masih tidak pasti. Apa yang jelas ialah Castelo Melor mula melihat permaisuri dan infante sebagai satu pakatan yang berbahaya kerana takut mereka boleh menghancurkan pengaruhnya atau mungkin mengetahui rahsia yang boleh menghancurkan mereka terlebih dahulu. Kedua-dua pihak mula bergerak menentang satu sama lain. Dan tidak lama kemudian, wujud satu konspirasi untuk menyingkirkan Castelo Melor yang didorong dari jauh oleh Raja Louis yang ke-14 dari Perancis, yang ingin melemahkan pakatan Anglo-Portugis, yang mana Castelo Melor merupakan penyokong utama di istana. Tindakan Maria selepas itu adalah satu pertaruhan politik yang dikira dengan teliti. Dia menyatakan dengan jelas bahawa dia tidak gembira dengan perkahwinannya dan mendakwa bahawa Afonso yang mengalami hemiplegia, iaitu lumpuh pada sebelah badan, tidak mampu menyempurnakan perkahwinan mereka. Dia berbuat demikian walaupun sebelum ini mendakwa bahawa dia percaya dirinya hamil, sekaligus menimbulkan percanggahan yang jelas. Bagaimana dia boleh menganggap dirinya hamil
dan pada masa yang sama mendakwa bahawa perkahwinan itu tidak pernah disempurnakan. Soalan malang ini tidak pernah diselesaikan dan kemudiannya diabaikan. Mengetepikan percanggahan itu, inilah alasan permintaan Maria untuk pembatalan perkahwinan, dan dia mula menegaskan bahawa dia akan mengambil mas kahwinnya yang besar dan pulang ke Perancis. Sama ada dia sudah terlibat dalam hubungan cinta dengan Pedro pada masa itu, masih menjadi perdebatan. Apa yang jelas ialah, pada bulan September 1667, satu rampasan kuasa di istana telah menghancurkan pemerintahan Afonso. Castello Melor melarikan diri dan hidup dalam buangan di England, manakala Pedro merampas kuasa kerajaan. Afonso hanya tinggal sebagai raja pada nama sahaja, dan pada tahun berikutnya, dia dihantar ke tahanan di Pulau Terceira di Azores. Tanpa sebarang kuasa sebenar, dia menghabiskan bertahun-tahun di bawah kawalan pengawal sementara Pedro memerintah Portugal sebagai putera pemangku raja. Walaupun dia memegang kuasa sejak tahun 1667, Pedro tidak akan secara rasmi menjadi raja sehinggalah 16 tahun kemudian. Pada 24 Mac 1668, Maria telah diberikan pembatalan perkahwinan atas alasan Afonso mengalami mati pucuk kekal, yang mana pihak gereja mengisytiharkan tidak boleh diubati dan oleh itu mencukupi untuk membubarkan perkahwinan tersebut. Ia merupakan satu penghakiman awam yang memalukan terhadap raja. Tetapi satu skandal yang lebih besar masih belum berlaku. Hanya beberapa hari kemudian, Maria berkahwin dengan bekas abang iparnya Dom Pedro, lelaki yang kini memerintah Portugal walaupun bukan secara rasmi. Dalam sekelip mata, bekas permaisuri itu menjadi isteri kepada kuasa baharu di sebalik tahta kerajaan, mengukuhkan salah satu perkahwinan diraja yang paling luar biasa dan kontroversi dalam sejarah Eropah. Sebab, mengapa tidak jelas sama ada Maria terlibat secara romantik dengan Pedro sebelum rampasan kuasa pada tahun 1667? Adalah kerana peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas itu. Maria terus menyatakan hasratnya untuk meninggalkan Portugal bersama harta daurinya dan pulang ke Perancis, walaupun selepas Pedro mengambil alih kuasa. Bertentangan dengan kehendaknya, nampaknya kerajaan baru mungkin telah menekannya untuk terus tinggal dan berkahwin dengan Pedro selepas pembatalan perkahwinannya diluluskan. Ini adalah untuk memastikan harta daurinya kekal di tangan kerajaan pada waktu tekanan kewangan di Portugal, sementara kerajaan baru dapat mengekalkan beberapa hubungan diraja dengan Perancis dan Savoy dengan cara itu. Akibatnya, pada 2 hari bulan April 1668, hanya 9 hari selepas pembatalan perkahwinannya diluluskan, Maria berkahwin dengan Pedro. Bekas permaisuri itu hamil hampir serta-merta dan pada 6 hari bulan Januari 1669, dia melahirkan seorang anak perempuan, Isabel Luisa Josefa, di mana Raja Louis yang ke-14 dari Perancis menjadi bapa baptis secara wakilan. Walaupun raja telah digulingkan secara efektif, ini masih merupakan masa yang sangat tidak menentu dari segi politik, di mana kelahiran itu sangat membantu Maria dan Pedro pada tahun-tahun awal pemerintahan mereka. Seperti yang disebutkan, Afonso adalah seorang tahanan. Tetapi tuntutan Pedro untuk memerintah sebagai pemangku raja tetap berasaskan alasan yang lemah. Dengan mempunyai seorang anak, Pedro dapat menunjukkan adanya bakal pewaris sekiranya dia menjadi raja suatu hari nanti. Manakala kabar angin tentang mati pucuk Afonso bermaksud bahawa walaupun dia dibebaskan dan dibenarkan berkahwin semula, dia tidak akan mempunyai anak sendiri. Namun begitu, Isabel muda akan menjadi satu-satunya anak mereka. Maria kemudian hamil sekali lagi pada tahun 1670, tetapi dia mengalami keguguran pada bulan Disember selepas dengan tergesa-gesa melakukan perjalanan untuk berdepan dengan suaminya mengenai hubungan sulit yang disyaki ketika dia sedang sarat mengandung. Selepas itu, dia tidak lagi mampu untuk hamil. Sebahagian besar kehidupan Maria selepas itu tertumpu kepada membesarkan anak perempuannya dan perbincangan tentang siapa yang mungkin akan dikahwininya suatu hari nanti. Walaupun secara ironinya, walaupun terdapat sehingga 17 calon suami sepanjang tahun-tahun tersebut, anak perempuannya tidak pernah berkahwin dengan sesiapa pun. Rundingan semasa hayat Maria tertumpu kepada kemungkinan mengahwinkan anak perempuannya dengan bangsawan seperti Duke of Anjou di Perancis atau Putra Parma di Itali. Calon-calon Jerman daripada keluarga Adipati Bavaria dan Neuburg juga dipertimbangkan. Akhirnya, rancangan mula tertumpu kepada mengahwinkan anak perempuannya dengan sepupunya dari Savoy, Victor Amadeus II, Duke of Savoy. Selepas rundingan yang rumit, upacara pertunangan telah berlangsung pada bulan Mac 1681. Namun,
Pada saat-saat akhir, rundingan itu gagal apabila kerajaan Savoy menjadi berhati-hati tentang kemungkinan Duke terpaksa pergi dan tinggal di Lisbon, yang berpotensi menyebabkan Dukedom of Savoy berada di bawah tahta Portugal dalam jangka masa panjang. Jadi Isabel akhirnya kekal tidak berkahwin dan selepas itu dikenali sebagai tunang abadi. Perkahwinan dengan Savoy bukanlah satu-satunya projek politik utama Maria. Antara tahun 1672 dan 1674, sebagai contoh, Maria telah berusaha menentang tentangan Sepanyol untuk mendapatkan pengiktirafan Paus bagi suami keduanya sebagai pemerintah Portugal. Ini adalah isu diplomatik yang rumit kerana Sepanyol telah memerintah Portugal selama lebih 60 tahun antara tahun 1580-an dan 1640-an dan masih mempunyai cita-cita untuk cuba mendapatkan semula Portugal suatu hari nanti. Pengiktirafan potensi Pedro sebagai pemangku Raja Portugal dan raja yang bakal menaiki tahta oleh Rom boleh melemahkan tuntutan ini. Tahun-tahun terakhir, Maria dibayangi oleh penyakit yang akhirnya meragut nyawanya. Ramai ahli sejarah percaya bahawa Maria menghidap sifilis, mungkin secara congenital, walaupun asal-usul sebenar penyakit itu masih tidak pasti. Beberapa pihak yang memusuhinya pada zaman itu pula mendakwa bahawa Dom Pedro telah menjangkiti Maria, menggambarkan penyakit itu sebagai hukuman Tuhan atas perkahwinannya dengan bekas iparnya. Apapun kebenarannya, kesihatan Maria semakin merosot sepanjang tahun 1670-an, sebelum bertambah teruk secara mendadak pada awal tahun 1680-an. Sementara itu, Afonso telah kembali ke Portugal. Tahun-tahun kurungan telah melemahkan lagi kesihatannya, dan sejak tahun 1675, dia tinggal di bawah pengawasan di Istana Sintra, di mana dia meninggal dunia akibat strok pada 12 September 1683 pada usia 40 tahun. Dengan kematian Afonso, Dom Pedro akhirnya diisytiharkan sebagai Raja Pedro II. Dan untuk kali kedua serta terakhir dalam hidupnya, Maria menjadi permaisuri Portugal. Namun begitu, tempoh kedua Maria sebagai permaisuri lebih singkat daripada yang pertama. Pada ketika ini, dilaporkan bahawa dia menjadi sangat kurus dan sakit. Dia meninggal dunia hanya 3 bulan kemudian, pada 27 Disember 1683, pada usia 37 tahun. Dia dikebumikan di Biara Santo Crucifixo. Mayatnya hanya digali dari situ dan dikebumikan di makam diraja di Salve Santa del Fora di Lisbon pada tahun 1912 bersama kedua-dua suaminya selepas biara itu dirobohkan. Satu-satunya anak Maria Francisca, Isabel Luisa, meninggal dunia tanpa berkahwin pada tahun 1690 pada usia 21 tahun sahaja, menamatkan keturunan langsung ibunya. 3 tahun selepas kematian Maria Francisca pada tahun 1687, Pedro berkahwin dengan Maria Sofia dari Neuburg dan ramai anak mereka bersama memastikan kesinambungan tahta. Apabila Pedro meninggal dunia pada usia 58 tahun pada tahun 1706, anaknya, John yang kelima, mewarisi tahta Portugal. Walaupun dengan liku-liku kehidupannya yang luar biasa, Maria Francisca meninggalkan legasi yang tiada bandingannya. Beliau kekal sebagai satu-satunya wanita dalam sejarah Portugal yang pernah ditabalkan sebagai permaisuri kepada 2 raja yang berbeza. Dan yang luar biasanya, salah seorang daripada segelintir wanita dalam sejarah yang diketahui pernah berkahwin dengan 2 beradik yang kedua-duanya menjadi raja. Terima kasih banyak kepada semua kerana menonton video ini mengenai Maria Francisca dari Savoy. Saya harap anda mendapati ia menarik. Beritahu saya, apa pendapat anda tentang kisah hidup ini dalam ruangan komen? Dan jika anda mahu lebih banyak kisah kerabat diraja atau kerabat diraja Portugal, beritahu saya juga di ruangan komen di bawah. Saya harap anda semua sudah melanggan dan mengaktifkan notifikasi supaya anda dapat semua video saya sebaik sahaja saya memuat naiknya. Apa-apa pun, itu saja daripada saya. Jadi saya akan jumpa anda semua dalam Forgotten Lives yang seterusnya. Terima kasih.